rakyat Sabah dan rakyat Petatan tahu saya ni very vokal. Saya vokal dalam UMNO Sabah. Saya sering memperkata dan mempertahankan tentang soal MA 63 dan perjanjian Malaysia ni 1993 ataupun 40%. Bagi saya seperti mana yang telah dinyatakan oleh yang berhormat Datuk Seri Bong Motaradin, Ketua UMNO Sabah, yang bahawa meminta agar AG tidak mengapil keputusan Mahkamah Tinggi tentang 40% itu, saya sambut dengan baik dan saya nyatakan dalam berita yang mengatakan bahawa perkara ini mesti dituntaskan. Maksudnya dituntaskan ialah mesti diselesaikan dengan baik, sebab kerana setiap kali pilihan raya isu-isu ini dimainkan sebagai kempen untuk meraih sentimen. Jadi bagi saya, kita tidak mahu hipokrit lagi, kita kena berdepan dengan realiti. So kita mahu rakyat Sabah dapat sebenarnya dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi bagi UMNO Sabah, even DN Sabah, kita memperjuangkan isu ini bukan retorik. Kita tidak mahu cakap yang kita Parti Nasional tidak memperjuangkan ini. Bila kami menyatakan, Datuk Bong menyatakan, saya menyatakan, Datuk Seri Presiden pun, yang amat berhormat Datuk Seri Presiden bersetuju dengan kenyataan kami. Jadi kami, bagi saya, mana-mana pihak tidak boleh menafikan tindakan kami ini, bahawa kami memang berdiri teguh dan menuntut agar 40% dan perjanjian 40% ini dan perjanjian 1963 ini mesti ditunaikan dengan sebaik mungkin. Jadi melalui platform DN Sabah, insya-Allah kita dalam pimpinan baru yang akan datang, insya-Allah kita akan terus memperjuangkan hak rakyat Sabah dan nasib rakyat Sabah, insya-Allah.